Okey, dalam sesi kali ini saya akan tunjukkan anda bagaimana anda untuk menguruskan kaedah pembayaran di dalam website anda. Pertama sekali apa yang anda perlu buat adalah anda perlu login ke admin panel anda. Okey, seperti yang anda tahu ini adalah dashboard di mana admin panel anda. Untuk menguruskan payment setting anda cuma perlu pergi ke bahagian extension dan payment. Anda klik di bahagian payment dan anda akan dipaparkan dengan pelbagai jenis payment gateway yang telah disediakan. Tapi anda perlu faham di sini apa jenis payment yang anda pakai. Sekiranya anda cuma menggunakan bank transfer secara basic, anda cuma perlu pergi ke bahagian bank transfer. So pergi bahagian edit bank transfer. Okay, anda cuma perlu memasukkan nama bank, nama akaun anda dan nombor akaun. Terpulang cara anda untuk type di bahagian ini bergantung kepada berapa banyak jenis bank terpulang. Ini tidak ada integrate dengan mana-mana coding. Anda cuma type macam biasa jenis payment, dan sekiranya anda ada jenis term kat dalam ni, macam mana bila dia bank in, sila update ke bahagian anda. So anda boleh terus siap-siap isi di bahagian sini. Dan di sini anda akan dapati total. Okey, total kenapa dia 0.1? Okey, merujuk kepada amount pembelian baru payment gateway ni appear. Mana kata kalau dia beli lebih daripada RM10, payment ini akan appear. Sekiranya beli bawah daripada RM10, payment bank transfer tidak akan appear. Itu bergantung kepada anda. Tetapi di sini anda perlu tahu saya buat 0.1, makna kata 10% dia appear. So makna kata setiap website anda akan dipaparkan dengan bank transfer method. Okey, so dekat sini terdapat order status. Sekiranya dia telah melakukan pembayaran bank transfer, status dia proses, dan kita applykan kepada all zone, tak kira lah di Sabah Sarawak ataupun di bahagian Semenanjung. Status dia kita enablekan, makna kata dia akan ada di bahagian sekiranya klien ataupun pelanggan anda telah membuat pembelian, dan untuk pembayaran payment untuk bank transfer telah ada di sana, dan mereka boleh pilih option itu. So sekiranya anda telah isi dan anda cuma perlu tekan butang save. Okey, dan di sini anda akan dapati terdapat jenis payment-payment yang telah disediakan, termasuk check, bank order, ataupun kita ada cash on delivery, dan juga kita ada of course lah, kalau kita tengok dekat sini kita ada free checkout. Tapi kebiasaan dalam perniagaan mana ada free checkout kan, so kita uninstallkan dia. Okey, so seterusnya anda akan dapati di sini ada PayPal. Okey, siapa yang familiar dengan PayPal, okey, dia dah pernah register dan ada akaun PayPal dan pernah berlaku pembelian, dan anda cuma perlu login ke bahagian PayPal Payment Standard. Dan yang bahagian atas ni anda boleh abaikan sebab dia adalah bukan yang konsep yang pro. Kita cuma pakai standard. So pakai edit untuk edit dia, dan juga anda boleh terus masukkan email PayPal anda, tekan butang yes bila anda sudah aktifkan dia, dan juga authorize method sales ataupun biasa kita setting sales lah. Dan dia punya debug mode anda perlu setting enable. Dan amount yang macam saya kata tadi, kalau 0.1 makna kata 10% dia akan appear. Tapi sekiranya tidak, anda kata okey, untuk nak pakai PayPal mungkin mereka perlu lebih daripada 100, so anda cuma perlu tekan 100. Makna kata selepas contoh amount yang dia beli adalah RM100, so payment untuk PayPal akan appear untuk option mereka. Sekiranya tak ada, mereka tak boleh buat pilihan untuk PayPal. Okey, di bahagian sini anda perlu mengisi mengikut setting anda tersendiri. Okay, dan make sure status adalah sekiranya anda setting PayPal anda perlu enablekan dia. Tapi sekiranya tidak, anda disablekan saja. Okay, save. Okay, ini adalah contoh-contoh payment yang telah disediakan, dan juga bagaimana cara untuk anda memasukkan jenis payment anda untuk klien membuat pembayaran. Sekiranya anda tidak setting bahagian payment method anda, pelanggan anda membuat pembelian dan tidak tahu bagaimana nak membayarnya. Okey, kita habiskan sesi di sini.
So kita boleh sambung di sesi seterusnya. Terima kasih.